Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam dekat berita ada keluar tentang isu Abang Belon. Ni nak ulas sekali lagi ni. Isu Abang Belon yang dikatakan ada 13 rekod jenayah lampau. Maka berbondong-bondonglah pentaksub-pentaksub yang keluar. Yang ada juga yang tuduh pemuda UMNO. Inilah pemuda UMNO, bodoh lah, tak selidik latar belakang lah. Pertama, saya nak beritahu kepada pentaksub-pentaksub ni, pemuda UMNO membela Abang Belon ini bukan sebab 13 rekod yang lampau. Tapi kita bela atas kezaliman yang berlaku atas dirinya ketika dia nak menjaga ketika itu. Yang dia perlakukan seperti binatang, yang seperti tak ada maruah. Atas sebab itu pemuda UMNO bela, bukan atas sebab jenayah rekod lampau tu. Kalau ikut pentaksub ni lah, orang yang ada jenayah rekod lampau ni, bolehlah mereka ni dizalimi sampai bila-bila. Disebabkan dia ada 13 rekod jenayah, boleh kita nak zalimi dia. Saya nak bagi tahu sebenarnya, siapa pun, 100 rekod lampau pun, itu tidak memberikan lesen kita untuk menzalimi dan juga cederakan Abang Belon ni begitu. Dia ada rekod lampau dan telah dikenakan hukuman. Itu terpulang. Tetapi hari ini apabila dia diperlakukan seperti binatang, dizalimi, maka itulah sebab kita tampil untuk tuntut keadilan untuk Abang Belon ini. Dan saya nak tanya juga, yang pada pentaksub ni, bukan main kamu hina Abang Belon ini. Cuba bayangkan ada anak menteri, ada anak-anak toke besar yang ada rekod lampau, yang ada kesalahan dadah, kesalahan ganja. Kamu diam membisu. Orang miskin, orang nak jual belon, inilah kamu kutuk dan juga kamu hina habis-habisan. Apalah pemikiran kamu ni? Pemuda UMNO akan kekal konsisten untuk bela Abang Belon ni, untuk berikan keadilan pada Abang Belon ni. Tak kira dia ada 100 rekod lampau pun, itu dia punya pasal dulu. Kita akan bela atas sebab ketidakadilan dan juga kezaliman yang berlaku. Mentang-mentang dia orang susah, mentang-mentang dia hanya jual belon, macam-macam kamu nak tuntut. Tetapi pemuda UMNO akan tetap konsisten untuk membela Abang Belon ni. Dan untuk pentaksub ni saya nak bagi tahu juga, kalau ikutkan logik kamu lah ya, yang ada rekod lampau ni boleh dizalimi, boleh dihukum. Rasanya ramai yang hari ni yang jadi menteri tak boleh jadi menteri kot. Tolonglah, ubahlah pemikiran tu. Jadi jangan risau, pemuda UMNO akan kekal konsisten untuk membela Abang Belon yang telah dizalimi ni. Kita jumpa di mahkamah nanti.